Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kami nak bincangkan satu kes yang cukup popular kat sekolah, iaitu kes ketiga yang di mana ada seorang murid tahun 5 ini, dia boleh menulis tetapi bila baca balik, idea itu sangatlah sikit dan tidak tersusun. Macam rojak pun ada. Jadi, apa sebenarnya masalah murid macam ini dari sudut literasi? Baiklah, terima kasih Abu. Kalau ikut tahap literasi, murid ini sebenarnya dah lepas peringkat mekanis. Maksudnya dia dah tak ada masalah nak pegang pensel ataupun mengaja. Tapi dia tersekat dekat peringkat pelahiran idea ataupun komposisi. Dia tahu cara untuk menulis tapi dia tak tahu apa yang nak ditulis dan bagaimana nak susun ayat tu bagi nampak kemas. Oh, maksudnya jarinya dah laju tapi mindanya pula jam. Betul tak? Betul-betul. Cikgu Harith, Ya. kenapa perkara ini boleh berlaku pada murid tahun 5? Betul tu Abu. Berdasarkan pengalaman saya di kelas sebelum-belum ini, punca utama ialah kurang membaca. Jadi bila murid ini jarang membaca, idea mereka jadi kosong. Jadi apabila idea kosong ni, mereka kekurangan maklumat untuk mengeluarkan. Jadi punca yang kedua ialah murid ini biasanya tiada perancangan. Jadi mereka ni jenis yang terus tulis apa yang terlintas di dalam pemikiran mereka. Jadi akhirnya idea tu akan bersepah, jadi kejap cerita pasal A, kejap lagi lompat ke bahagian Z. Lepas tu patah balik ke bahagian A semula. Jadi mereka juga lemah dalam penggunaan penanda wacana untuk menyambungkan idea-idea yang seterusnya. Faham? Jadi masalahnya ialah bank ID kosong dan tak ada perancangan. Sekarang kita tanya Rashdan, apa langkah power untuk kita bantu murid ni? Jadi jangan risau, kita ada juga strategi intervensi. Jadi yang pertama, kita perkenalkan peta pemikiran. Sebelum murid mula menulis karangan, mereka wajib buat draft atau kerangka guna peta buih. Ini adalah untuk memastikan mereka nampak aliran perkembangan idea dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua pula macam mana? Jadi yang kedua, kita boleh terapkan teknik 5W1 saja. Kita ajar murid untuk tanya diri sendiri. Siapa, apa, di mana, bila, mengapa dan bagaimana. Teknik ini sangat efektif untuk paksa murid-murid itu mengeluarkan idea dengan lebih mendalam. Dan yang terakhir, teknik hamburger. Kita ajar mereka susun peregangan masalah pisang burger. Ada roti atas iaitu isi. Lepas tu kita ada inti sebagai huraian dan roti di bawah sebagai pegas. Barulah tulisan itu nampak tersusun rapi dan mudah untuk dibaca. Wah, mantap penjelasannya. Daripada semua panel kita ini, jadi kita kesimpulankan ini sebagai murid tahun 5 ini perlukan bimbingan cara nak berfikir dan merancang, bukan sekadar latihan menulis semata-mata. Terima kasih Adam, Harith dan Rashdan atas perkongsian hari ini. Jadi itu sajalah perbincangan daripada kami. Sekian, Terima kasih. Bye bye.